Dalam pengalaman Pok Jak bekerja dalam masalah perawat masalah batin, tahun ini ada seorang kisah dia lemah tenaga batin dan akhirnya bercerai. Sebenarnya dia sudah membuat rawatan bersama Pok Jak, rawatan lemah tenaga batin, tapi dalam tempoh 1 minggu itu sudah bercerai. Kadang-kadang Pok Jak sedih melihatnya. Walaupun sudah kembali normal Mr. P, tapi nasib tidak menyebelahi dia dan akhirnya dia bercerai. Dia bercerai sebab apa? Sebab lambat bertindak. Sebab apa? Sebab lambat jumpa Pok Jak. Sebab apa? Sebab lambat berusaha. Jadi pesan Pok Jak, yang mana ada simptom masalah lemah tenaga batin ni, jangan malu. Simpan malu di rumah dulu. Ada duit RM100, pong boleh datang jumpa Pok Jak. Bukan soal duit hari ni kita berbicara. Soalnya mahu ataupun tidak. Bertanggungjawab ataupun tidak untuk isteri kita di rumah. Kena ingat, isteri kita kerja siang malam, jaga anak kita, basuh rumah, basuh toto, basuh katil, malam nak basuh kita lagi. Sampai bila kita nak abaikan tanggungjawab kita sebagai suami? Ayo, jom jumpa Pok Jak. Assalamualaikum.